Assalamualaikum penonton. Ini hari ke-13 dari Paracuak Kirihan. Kita nak menuju ke Surat Tani. Ni tepi patah di Paracuak ni. Comel ni patah dia ni. Oh, tidur di hotel yang dekat dengan pantai. Lepas tu kami pun pergi sarapan di tepi jalan utama ni. Nasi gulai itik. Oi, sedap nasi gulai itik ni. Lepas tu kami pun ulah minyak pergi ke border Dang Singkon, border Myanmar yang paling dekat sekali. Ni Paracuak tak? Pergi tepi border dia. Tapi border ni dia telah tutup kepada orang awam. Jadi kita tak boleh masuk ke Myanmar. Hanya boleh berlega-lega di sekitar border tersebut, ambil gambar. Ada kedai-kedai dan sebagainya. Orang tak ramai lah di tepi border Dang Singkon ni. Oh, ambil gambar dulu. Singkon Boundary Post. Ambil gambar dulu. Lepas tu sini ada juga jual ni, dia gelar perhiasan untuk orang perempuan. Cantik gelang ni. Dan juga murah kan. Ni satu tempat di Thailand ni, nama dia Bang Nom Bua. Kalau Kelantan tahulah masuk kepada Bang Nom Bua. Ni ada lori ni, dia bawa. Tengok dia bawa gapo. Pokok Oh. Pokok. Jadi ada orang beli pokok, dia bawa pokok. Satu tempat di Thailand tu, ala kata tu, tepi jalan penuh dia jual pokok. Bukan pokok kecil, pokok besar. Pokok macam ni lah. Oh, satu umur pokok. Dia beli pokok. Masih kena pergi atas ni. Lepas tu pergi solat Jumaat dulu di masjid dekat Paracuak ni. Kemudian saya dan Haji Zizan nak pergi cari ni. Oh, buah durian besar ni. Nak pergi cari kedai buah durian yang ada di tepi jalan. Sekarang ni kita singgah di tempat pengumpulan buah durian. Tempat pengumpulan buah-buah durian yang di tanah di sekitar sini. Ini dekat Chumpon dekat Chumpon. Ada banyak gudai macam ni. Gudang yang sangat besar macam ni untuk dia pupur durian. Lepas tu dia ekspor ke China. Ni Ustaz Zizan ni. Dia jual kit? Tak jual? Tak boleh makan kita? Di Depan tu? Go small. Small shop? Yeah. Right half. This half. Same for you. Yeah. You not sell lah? How many kilometer here? From Half. here? Yeah. Half. Go for half. How many kilometer from here? Here not sell. Here not sell. Macam ni tak jual. Dia tak jual ni gudang ni. Yes. Durian banyak ni. Dia nak ekspor ke China dah ni. Dia nak jual. Jadi kita nak makan kena beli kedai-kedai tepi jalan kecil-kecil. Kedai kecil-kecil. Apa kita pergi cari kedai kecil ya? Tak. Kecil ni pun orang cuti pergi jalan juga. Tapi tak tak juga lagi. Ya, aku jual tak jual. Durian motong besar tomo. Berapa kilo ni sepoteh ni? Berapa kilo? Emang agak sepoteh. 5 kilo lebih. Tak makan tak tinggi. Tak. Dah putih ni. Makan suti isi gabuh-gabuh dah. Tak mana tawar. Tawar. Apa kita cari lain? Saking ke bunyi-bunyinya. Saking tak. Aku tu. Saking itu kita namanya 150. Ogi. Koyok siap dah. Buku suti makan. Kata kena koyok. Koyok tak ada bekas, tak ada mutu piang. Kita nak cari kedai lain ya. Begitulah rupanya gudang-gudang yang ada di tepi jalan sepanjang Chumpon ni. Dia tak jual runcit kepada kita. Sebab durian tu memang dia nak ekspor ke luar negara. Jadi
Saya dan Haji Zizan pergi cari kedai kecil-kecil yang jual durian secara runcit. Dan kami singgah random di kedai durian ni. Oh ni jumpa dah kedai kecil ni. Banyak juga bodier yang jual ni, tengok ni. Bergambar dulu dengan bodier ni. Dia motong Thailand. Motong belakang. Tak sedap dia je, benar Lalu dia kunyi museking sedap lagi. Dia Thailand besar ni. Dia. Oh, besar ni. Sebutir ni ada kat dengan 10 kilo. Dia isi besar-besar je. Jadi kita nak beli untuk buat makan sini lalu. Kecil-kecil lah, 2 orang. Orang lain duduk belakang lagi. Tak. Orang lain lambat. Duduk belakang, kita sapa dulu. Jadi sekilo 100 baht. Dan kita beli sebutir tu 2 kilo 200 baht. 100 baht 13 yak. Oh mahal tu. Boleh lah. Makan 2 orang. Tengok isi dia tak. Isi dia tak berapa kuning mana. Banyak lah. Cik lah. Oh, dah ambil besar lagi ni. Ni yang besar ni. Habis. Nak bubur dah lebok. Mana boleh bubur lebok. Penuh barang, baju-baju. Oh tu, super bike tu. Nak tok mana warrior? Kena makan lalu. Foto review lah. Foto review. Malaysia. Dia nak ambil gambar. Foto review. Lawang nah. Anjing ni. Dia buat pergi. Tengah Ustaz Zizan tengah sedap kedok. Gitu. Dia tak serupa dia kita. Tahu. Isi dia. Tak serupa dia kunyi. Dia ni. Dia motong, dia besar gini ya. Putih. Ni. Dah. Mana ni? Mana ni? Tengok isi dia ni. Mana ni? Boleh makan lah. Itu sudah. Kau ni masuk dah ni. Oh, isi dia lembut-lembut. Butir kecil lah. Hati. Kalau dia apa? Dia udah merah kau gapo kau. Isi nipis. Ini isi tebal ni. Oh, buah hati. Okey, sekian saja laporan berita durian daripada Thailand. Itulah dia kenangan makan buah durian di Chumphon. Ringkasan ride pada hari ini, kami dari Para Cuap Kiri Khan singgah makan durian melalui Pekan Chumphon dan bermalam di Surat Thani. Terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini.